jangan lupa bersedekah. Tak tuntuang, tak tuntuang, biasakan membantu sesama. Tak tuntuang agar rezekinya berkah. Hari raya tiba, tak tuntuang, tak tuntuang, sebulan sudah puasa. Tak tuntuang, tak tuntuang, ibadah bersama. Tak tuntuang, tak tuntuang, alhamdulillah nikmatnya. Tak berbaju raya, tak tuntuang, tak tuntuang, yang penting rapi dan wangi. Tak tuntuang, tak tuntuang, biarpun pakai baju yang lama. Tak tuntuang, asalkan senang di hati. Kalau ada orang bertandang, mari jemput makan. Pakai ketupat serta rendang, nikmat dari Tuhan. Taraweh dan puasa bersama. Tak tuntuang, jangan lupa bersedekah. Tak tuntuang, tak tuntuang, biasakan membantu sesama. Tak tuntuang agar rezekinya berkah. Hari yang suci sudah kembali di tengah-tengah masa pandemi. Tidak boleh salaman, menjaga kesehatan, sebab virus masih gentayangan. Tawacan dari hari lebaran, singgah sekejap ke rumah jiran. Minta kuih pun boleh, jemput makan pun boleh, bagi-bagi duit lagi boleh. Janganlah kita bersedih hati, janganlah risau, jangan bermenung. Mesti bagi rejeki, walau tak dapat balik ke kampung. Tak usah berbaju baru, tak usah beli sepatu. Baju lama masih ada, kasut lama masih ada. Janji bersih hati, bersih jiwa. Tak dapat jumpa saudara, tak dapat kemana-mana. Pulang kampung tak dapat jumpa emak, tak dapat. Hantar saja duit beli ketupat. Korang semua cepat datang ke sini, kita ada bagi-bagi duit. Mana? Halo mak, saya tak dapat balik kampung lah mak. Mak nak duit ke? Saya hantar ya. Nak beli tudung ke? Nak beli kasut? Nak beli seluar ke? Boleh mak? Mak sihat ke?
Meski sudah kembali di tengah-tengah masa pandemi, tidak boleh salaman, menjaga kesehatan sebab virus masih gentayangan. Tawa canda di hari lebaran, singgah sekejap ke rumah jiran, minta kuih pun boleh, jemput makan pun boleh, bagi-bagi duit lagi boleh. Janganlah kita bersedih hati, janganlah risau, jangan bermenung, mesti bagi rejeki, walau tak dapat balik ke kampung. Tak usah berbaju baru, tak usah beli sepatu, baju lama masih ada, kasut lama masih ada, janji bersih hati bersih jiwa. Tak dapat jumpa saudara, tak dapat kemana-mana, pulang kampung tak dapat jumpa emak, tak dapat hantar saja duit beli ketupat. Rp1 pun boleh, Rp2 pun boleh, Rp1.000.000 lagi boleh. Yang bagi duit raya, kini sudah tua nak minta ke siapa? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hey, kecil ataupun dewasa semua perlu biaya. Duit tidak pernah kenal usia, susah ataupun kaya semua butuh dana. Jangan perhitungkan segala. Hey, yang tua ataupun kecil semuanya perlu duit. Nak beli apa-apa perlu duit. Gincu pun pakai duit, bedak pun pakai duit. Sekali setahun jangan pelit. Gincu pun pakai duit, bedak pun pakai duit. Tengok orang meninggal pakai duit. Makcik, makcik, bagilah duit raya. Dah pandai cari duit, dah kerja, mestilah ada duit. RM1 je makcik. Taklah, kalau nak kecil pun boleh bagi duit. Pilih mak boleh. Teh, agilah THR ah. THR apa buah? Wala gaik. Minta lah ke laki, wala laki mah. Teh ko cekil lagi. Pak, minta THR ah. Ha? THR? Alah gaik wak mah. Anak ketik nak dia THR nyo. Apa ko? Gaik-gaik mereka. Piti. Oh laki. Tambahlah belanja hari raya pun. Raya hari kini ko mah. Tiap hari je bagi THR mah. THR aja boleh. Orang kampung. Baik kau batutui pintu sadanya tahu mana orang ke minta THR mah. Ceke. Pilih elai.
Sekali setahun jangan pelit. Gincu pun pakai duit, bedak pun pakai duit. Tengok orang meninggal pakai duit. La 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 la, 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 alah, nak ada orang magi piti doh. Tak ada duit raya. Sudah tua. La 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 la, Sudah tua. Bang, lebih baik kita cerai saja. Tiada damai dalam rumah tangga. Mau cerai, tak nak damai, air mata. Jangan berderai. Bang, lebih baik kita pisah saja. Bergaduh terus aku pusing kepala. Abang sudah minta maaf kalau salah. Berilah maaf. Adek merajuk, tolong abang bujuk. Tolong kuat abang merayu. Macam mana abang nak merayu? Buka pintu. WhatsApp abang tolong adik baca. Jangan buat abang menangis. Betul abang tinggal adik yang nangis. Bang, lebih baik kita pisah saja. Bergaduh terus aku pusing kepala. Abang sudah minta maaf kalau salah. Berilah maaf. Zaman susah, semua orang susah. Anak rantau sudah mulai gelisah. Tengok saku, tak ada doku. Tenang dulu, cari dulu. Rindu kampung, rindu semuanya. Hari raya, duitnya belum ada. Kumpul uang, uang kurang. Pinjam dulu duit orang. Hari raya tidak perlu baju baru. Baju bekas pasar Senen jangan tutup dulu. Hari raya bukan milik orang kaya saja. Makan tak makan asal kumpul keluarga. Yo ongkos ya, ongkos dibantu ya, dibantu ongkosnya.
kampung, rindu semuanya. Hari raya duitnya belum ada, kumpul uang, uang kurang, pinjam dulu duit orang. Hari raya tidak perlu baju baru, baju bekas yang di pasar Senen jangan tutup dulu. Hari raya bukan milik orang kaya saja, makan tak makan asal kumpul keluarga. Pulang dulu, kita pulang dulu. Hari raya